Assalamualaikum pada sahabat-sahabat dan rakan-rakan Mak Tok. Aktiviti Mak Tok pada pagi ini dah tengok ni pokok Mak Tok ni. Dah besar sangat dah. Dah macam apa? Dah bercabang-cabang. Hajat Mak Tok nak tukar pasu dia dah. Tengoklah dah sengit pasunya. Akar pun sampai ke bawah dah kawan-kawan. Tengok besar dah ni. Maksud nak tukar pasu. Sebelum tukar pasu tu Mak Tok nak potong-potong lah dulu. Dia bercabang-cabang lah kawan-kawan. Ni bunga ni warnanya kalau tempat Mak Tok panggil bunga kertas aiskrim. Sebab dia ada warna putih sikit, merah-merah sikit. Macam aiskrim vanila tu dicampur dengan warna merah sikit. Sebab tu dia dipanggil bunga kertas aiskrim. Kat tempat Mak Tok lah kawan-kawan. Kawan-kawan tak tahulah. Mungkin ada nama saintifik dia, Bougainvillea apa nama ke. Macam tu. Tengok kawan-kawan. Duri dia kalau dah besar macam ni, duri dia pun panjang-panjang juga kawan-kawan. Kena pakai sarung tangan kalau nak buat ni. Seperti biasalah kawan-kawan. Mak Tok kalau buat kerja, kucing Mak Tok ada je menemannya. Kucing Mak Tok yang ni, yang meneman Mak Tok hari ni, nama dia Laila. Tengok sibuknya dia. Lekas kawan-kawan, datang ni. Dah besar. Tak payah jangan gunting agaknya. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat Mak Tok, macam ni dah bentuk asal pokok bunga kertas aiskrim Mak Tok. Tu pun Mak Tok rasa nak potong nanti kemudian. Macam ni potong ni. Ni nak potong, ni nak potong. Ini yang kedua, kita sorong yang kedua. Banyak daun dia kawan-kawan. Tengok kawan-kawan, sengit dah pasu ni. Akar dia sampai ke dalam tanah dah kawan-kawan. Tengok Mak Tok terpaksa berbatau untuk memberatkannya. Kalau tidak, terbalik. Tapi tak terbalik dah tu. Akar dia dah dalam tanah banyak dah. Dah nak potong. Dalam pasu nanti kita touch up lagi kawan-kawan. Ni Mak Tok nak potong akar ni. Tengok masuk dalam tanah dah kawan-kawan. Besar akar ni. Tumpul kisah Mak Tok ni kawan-kawan. Ini dia akar dia. Tu dia kawan-kawan.
Dia keluar dah kot kawan-kawan. Mari kita tengok. Bukanya. Ini dia kawan-kawan. Buka juga kawan-kawan. Mana? Akhirnya kawan-kawan terkeluar juga. Berat kawan-kawan. Sahabat-sahabat dan rakan-rakan Mak Tok, ini tudung yang diberi subscriber Mak Tok pada Mak Tok. Dia kata dia suruh Mak Tok pakai waktu buat kerja. Mula-mula lapisan pertama, Mak Tok nak tanam dalam pasu tu. Lapisan pertama, Mak Tok nak bubuh tanah merah. Supaya air tu tak mengalir laju. Kalau Mak Tok bubuh tanah kompos semua hak Mak Tok buat, nanti air mengalir dengan ni laju, dia tak simpan juga air. Ni Mak Tok nak bagi supaya dia simpan juga air di bahagian bawah. Tak banyak sangat kawan-kawan, suku pasu je. 1/4 pasu saja. Kalau kawan-kawan beli kat tanah nursery, tak payahlah tanah merah ni kawan-kawan, sebab dia dah campur semua. Mak Tok je. Jadi sebab Mak Tok buat tanah sendiri. Macam tu kawan-kawan, lebih kurang. Lepas tu Mak Tok bubuh tanah kompos. Yang tak campur lagi kawan-kawan. Tak campur sekam padi, sekam halus, sekam padi kasar, tak campur tanah kompos itu. Kemudian Mak Tok bubuh tanah kompos. Ada yang perlu dipotong ni kawan-kawan, dia bercabang sangat, memakan ruang. Rasa hak ni kena potong sikit. Bagi dia tumbuh daun kat sini saja. Hak ini pun Mak Tok potong juga kawan-kawan. Kawan-kawan, pada peringkat awal Mak Tok tak bubuh baju apa-apa lagi tahu kawan-kawan. Mak Tok tak bubuh baju apa-apa lagi. Tunggu selepas 2 minggu baru Mak Tok bubuh baju.
2 minggu hingga sebulan baru Mak Tok berbaja. Sebab Mak Tok tak mau nanti baja tu Mak Tok pakai baja kimia. Takut dia panas akar-akar baru nak tumbuh. Nanti selepas 2 minggu atau sebulan baru Mak Tok berbaja. Mak Tok akan bubuh baja bunga. Hak Mak Tok selalu guna tu lah. Yang warna merah, pink dan hitam. Untuk akar, batang dan daun. Mak Tok sebenarnya Mak Tok buat 2 contohnya. Ni sebelah ni kawan-kawan. Kesempatan ini Mak Tok ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Setakat ini dulu aktiviti Mak Tok pada pagi ini. Kalau nak ikut cara Mak Tok, ikutlah. Tapi kalau gagal jangan putus asa. Usaha dan usaha lagi. InsyaAllah boleh berjaya punya. Assalamualaikum.